masak apa tu? Hujung puasa ni jom kita buat resepi daripada Pantai Timur yang mudah dan cepat, iaitu kuih badak berendam. Makan pula dengan kuah santai yang meleleh, memang sedap. So memula untuk warna badak kita, ambil 5 kehendak daun pandan dan kita kisarkan bersama 1 cawan setengah air. Kisarkan sampai hancur halus. Lepas tu kita boleh tapiskan hampas dia. Untuk naikkan warna, kita masukkan sedikit pewarna hijau. Kita kacaukan sampai ia sebati elok dan boleh kita pikan. Untuk badak, kita masukkan 1 cawan tepung pulut. Air pandan tadi kita masukkan sikit-sikit sambil kita uli. Kita tak nak dough ni terlalu lembik. Bila dapat dough yang lembut dan tak melekat pada tangan, okey lah tu. Cubit sedikit dough dan kita lepekkan macam ni. Masukkan inti kelapa yang kita buat sebelum ni. Untuk resepi penuh boleh refer dekat video tepung bungkus. Tutupkan elok perut badak kita ni. Kita tak nak ada bocor masa masak nanti. Bila dah siap letak semua inti, bolehlah kita masak. Rebuskan air. Bila air dah mendidih, kita boleh rendamkan badak-badak kita ni dalam air panas. Bila dia dah timbul tu, bolehlah kita angkat dan bilaskan dalam air sejuk. Sementara tu, jom kita buat kuah santai yang dia nak berendam nanti. Masukkan santan dalam 2 cawan. Rasakan dengan garam secukup rasa, 2 sudu besar tepung beras. Kita kacaukan sampai sebati. Bila dah sebati, barulah kita buka api. Masakkan dengan api yang perlahan sampai dapat tekstur yang pekat. Dah ada baba manas macam tu, boleh kita tutup api. Kuah dah sejuk sikit, panggil badak-badak kita tadi dan kita bagi dia berendam dengan kuah santai kita buat. Siaplah resepi untuk hari ni, segerbolan badak berendam. Actually resepi ni sama je macam kuih koci, cuma cara penyediaan dia berbeza. Tapi untuk feel yang ini lagi sedap bila makan. Dengan rasa berlemak santai dan manis badak kita tu memang ngam dan sedap sangat. Raya pun tak tahu bila, so saya ingin memohon maaf kalau ada salah silap dan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Untuk lebih banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.